Ikan sembilang karang turut digolongkan dalam keluarga belut berduri atau bermisai. Sembilang karang boleh dikenali dengan jelas berdasarkan corak jalur pada badannya. Sembilang karang berwarna coklat atau kelabu gelap pada keseluruhan badan dengan 3 jalur melintang berwarna putih. Jalur pertama bermula dari bahagian hidung melintasi atas mata ke arah bahagian atas ekor. Jalur kedua juga bermula dari hidung tetapi melintasi bawah mata dan berakhir pada pangkal bawah sirip ekor. Jalur ketiga pula lebih pendek, ia bermula dari bahagian atas hidung dan berakhir sebelum sirip ekor. Sembilang karang mempunyai taburan yang agak meluas dan boleh ditemui di Lautan India dan Laut China Selatan, ke arah timur hingga ke Samoa, ke arah selatan hingga ke Australia dan ke arah utara hingga ke Jepun. Sembilang karang lebih gemar mendiami kawasan terumbu karang sepanjang pantai terbuka dan kadangkala bergerak ke muara tetapi jarang sekali memasuki perairan yang bersaliniti rendah. Ia juga bergerak dalam kumpulan yang agak besar yang terdiri dari beberapa ratus individu. Sembilang karang hanya bersaiz sekitar 20 hingga 35 cm panjang. Sama dengan ikan sembilang karang turut terkenal kerana duri atau spinanya yang berbisa. Jangan lupa like dan komen.